Dan konten tu adalah konten kerja gila. Nazul akan pergi dekat satu sekolah. Nazul akan belanja satu sekolah tu. Saya ni TikTokers. Saya Weh, laku keras hari ni weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Aid Nazrul pergi kedai beli kismis. Nazrul yang mana? Nazrul yang manis. Alright guys, so konten apa yang Nazrul nak buat kali ni adalah konten yang dah lama Nazrul tak buat. Dan konten tu adalah konten kerja gila. And kalau hampa boleh tengok, sebelum ni Nazrul dah buat dekat office Kenduri. Kemudian kita tidur depan office. Lepas tu kita ada pergi borong kedai-kedai. So macam-macam kerja gila yang Nazrul buat. And now kali ni kerja gila yang apa Nazrul nak buat, Nazrul akan pergi dekat satu sekolah. Nazrul akan belanja satu sekolah tu. And macam mana Nazrul belanja? Nazrul akan pergi dekat sekolah tu. And then kita cari kedai-kedai. So Nazrul borong semua kedai. And kita tengoklah macam mana pelajar-pelajar ataupun murid-murid sekolah tu pergi serbu setiap kedai and sampai di Chin guys. So tak nak cakap banyak, jom kita mulakan kerja gila kita. Let's go guys. Okay gang, so sebelum kita nak mula kerja gila ni, Nazrul plan dulu sekolah mana yang Nazrul nak pergi. And then kita dah dapat satu location dekat Puchong sebab Nazrul pernah lalu. And then nampak dekat situ memang ada peniaga-peniaga yang meniaga dekat depan sekolah tu. Dan sebelum tu Nazrul pergi tukar dulu duit. Okay guys, so duit kita dah ambil. And now kita akan gerak pergi ke sekolah, cari sekolah yang berdekatan dengan kita. And then yang penting dia ada ni, apa yang berniaga-berniaga kat depan tu. So jom. Kenapa Nazrul ambil duit? Sebab yelah, kalau kat sekolah kan kita nak QR ke apa susah. Susah sebab salah satunya macam budak sekolah mana bawa phone, tiba-tiba nak QR macam belak. Semua pakai cash. Jadi Nazrul pun ambil cash. So jom, let's go gang. Alright guys, so sekarang ni kita dah sampai dekat kawasan-kawasan sekolah ni. Jadi kita tengah mencari kedai mana yang kita nak pergi terjah dan kita nak borong semua dan kita nak belanja. 5 minit lagi nak sampai. And then Nazrul pun dah siap-siap. And then bila dah sampai je dekat sekolah tu, boleh tengoklah berapa ramai murid-murid and then pelajar-pelajar yang lalu dekat situ guys. So Nazrul pun tak cakap banyak. Kita terus parking kereta dan kita terus bergerak pergi ke kedai. Kedai mainan. Wow, syoknya ya Allah. Syoknya. Parking terus, tak cakap banyak. Syok weh, aku lu nak main mainan lu tak boleh sebab aku dapat RM3 je. And then aku makan kat kantin. Lepas tu aku simpan RM1. Mat, macam mana main mainan Mat? RM1 mana ada je kita nak pergi, kita pergi terjah. And then kita belanja budak-budak ni, kita happy dengan budak-budak ni. Sebab rasanya ni sekolah rendah lah. Sekolah rendah. Ni sekolah rendah guys. So jom, let's go. So guys, kalau korang tengok kat belakang ni, ini kawasan sekolah. Nampak tak? Ni kawasan sekolah. So budak-budak dah balik dah. Budak balik awal rupanya. Macam saya dulu balik pukul 1.30, 1.45, pukul 2 suku macam tu lah. So saya daripada balik, mungkin sekolah rendah di awal. So kita nak pergi tengok kat kedai-kedai and ada apa. Lepas tu kita just nak beli semua. Lepas tu kita bagi je budak-budak. So jom, let's go. First tu, setiap kedai tak ada lah ramai sangat. So guys, kita dah tengok dekat sini. Yes. Okay, sini ada apa? Sini ada apa ni? First kali yang Nazrul nampak adalah aiskrim. Aiskrim Malaysia, aiskrim pop Malaysia tu kan. So Nazrul pergi situ. Assalamualaikum. Ada berapa lagi yang dalam ni? ada berapa tak kira. And then Nazrul tanya berapa lagi tinggal. And Nazrul cakap bagi je dekat semua. And then Nazrul nak beli. Boleh tak saya nak beli semua je? Nanti bagi je dekat budak-budak boleh? Okey, boleh. Ni dari mana? Dari mana? Saya dari YouTube channel saya. Saya buat YouTube. Akak nama apa? Saya Mia. Mia. So saya nak beli semua tau. Nanti akak bagi je. Adik nak? Ambil je tau. Adik ambil tau. Tahu? Boleh Nanti akak kira berapa akak beritahu total kat saya boleh? Okey, cantik. Sini. Free. Makasih dengan abang ni. Ambil. Ya Allah. Dulu aku ni besar-besar ni ya. Tapi sekarang mula besar depa je ni. Damn! Bye. Kemudian Nazrul pergi pula dekat kedai sebelah. Saya nak beli semua boleh? Nanti budak-budak dia datang ambil, cik kira je. Lepas tu bagi tahu saya berapa boleh?
Boleh? Boleh? Okey, mantap. Sama. Apa yang teruja adalah mainan-mainan budak. Oh my god. Wow. Sebab dulu maklum lah Nazrul time sekolah dulu, saya time sekolah dulu kan. Hampa sendiri pun samalah. Kan cari mainan. Kita sanggup tak makan ni sebab nak beli mainan. Betul lah tu. Betul. So Nazrul panggil semua adik-adik yang ada dekat situ. Siapa nak mainan ambil je. Siapa nak mainan? Siapa nak mainan? Nak mainan ambil. Cuba buat. Ya Allah, syok lah. Depa punya serbu tu dah macam zombie guys. Serbu kedai makcik tu. Siapa nak aiskrim pergi belah sana. Siapa nak mainan datang sini. Pergi ambil je. Ambil je. Tak, Alif mana? Alif. Siapa dia Alif? Abang Alif. Saya tak kenal. Abang Alif kan? Saya tak kenal. Tak. Tak. Kalau awak kenal, cuba buat macam gaya dia. Awak pun tak kenal. Tengok budak-budak ni ambil mainan. Ambil mainan. Bye. Nak aiskrim ambil sana tau. Nak makanan ambil je. Pak ayam nak mainan ambil je tau. Ni, nak mainan. Ambil je. Ayam boleh bang? Boleh. Roti pun boleh. Ambil je semua. Ambil je. Makcik, kira tau makcik. Siapa nak aiskrim pergi ambil sana tau. Siapa nak mainan, ambil mainan. Sama, baik. Aku lusak tu lah. Lepas tu aku bawa beg galas. Beg galas kan. Bukan beg galas tau. Dia beg tarik tapi aku galas. Sebab aku tak suka ditarik. Sebab aku takut aku punya beg, saya punya beg nanti kotor. Dia bagus lah. Ambil je. So kita nak tengok ada mainan apa. Ambil je. Ambil je bagi tahu makcik. And then tak cukup lagi dengan satu kedai. Langsung pergi ke kedai sebelah. Tengok lagi ada apa. Sana ada apa? Ini kedai awak? Ini kedai awak? Okey. Dah sama tinggi dah. Nampak tak? Bahaya lah. What? Okey, sini ada apa? Sini tak ada apa-apa. Sini ada apa ni? Sini ada jajan-jajan. Okey, saya nak ni boleh? Itu bom. Ya bom. Saya nak satu kotak. Saya semua. Tinggal ni je. Bagi saya. Boleh? Boleh. Abang kira. So Nazrul cakap, kalau tak cukup dekat sana, dekat sini yang lagi. So depa pun semua datang. Okey, adik nak apa dia ambil kat sini pula? Nak bola-bola warna ungu. Nazrul pun minta untuk pakcik dan juga abang yang jaga kedai tu supaya kira. Abang kira Abang kira tau. Okey, ngam. Boleh juga bang. Gi ambil. Alah kenapa malu je, malu. Aduh. Rugi. Ambil je apa yang nak. Dan bila dah kena serbu macam zombie tu, depa sendiri pun dah pening macam mana apa semua. Jangan pening bang. Ambil air. Jangan berebut. Ambil satu-satu. Jangan berebut. Betul, jangan berebut je. Siapa berebut, saya rotan. Weh, tak kenal dengan Ustaz Takrul tu dah. Budak-budak ada yang aku Ustaz Takrul seperti ni. Ya Allah. Ya. Jom. Pandai ke adik ni ambil dengan mak? Okey, jom. Wih, kesian kat abang tu kena berebut. Okey. Ya. Dekat kat mak, boleh. Sabar. Tapi Nazrul cakap, siapa yang ambil ni make sure bagi tahu dulu, tunjuk dulu, jangan terus pergi. Ambil bagi tahu dulu. Ambil bagi tahu Ambil bagi tahu. Ambil bagi tahu kat abang tu. Jangan ambil macam tu je, ambil bagi tahu abang tu. Bagi tahu pak cik dulu tahu. Siapa yang nak ambil bagi tahu pak cik dulu. Tiga ni bagi tahu dekat abang tu. Abang tu kira nanti. Sama. Amin. Wih, syok lah jadi budak-budak macam ni. So kalau boleh tengok kat situ, memang mereka serbu, memang mereka happy sangat-sangat. Nazrul pun rasa macam, sebab Nazrul tak pernah dapat macam tu dulu. So bila alhamdulillah ada rezeki apa semua, Nazrul pergi nampaklah reaction masing-masing, semua datang dekat Nazrul. And then abang daripada mana apa semua kan. Ya. Apa nama YouTube? Nama YouTube AI Nazrul. Okey, nanti subscribe tau. Abang, saya suka video abang. Saya nak masuk YouTube abang boleh? Tu. Abang Ali mana? Kan lah. Abang buat video apa ni bang? Buat video tu ambil aiskrim dulu.
Ambil aiskrim. Bang, free Free. Buat kedai. naik kereta abang. Nak naik kereta saya? Nak pergi mana? Nak pergi rumah. Rumah siapa? Rumah saya. Rumah? Kenapa? Aku nak jumpa semua Kenapa pergi rumah awak jumpa AIT pula? Bukan rumah sendiri, rumah macam bengkel. Oh, bengkel. Oh. Abang letak video ni kat mana bang? Itu. Itu ramai-ramai. Wih, lawa topi awak. Bagi saya boleh tak? Tapi adik saya. Topi adik? Oh, iya ke? Depa ni sangat-sangat ramah lah. Depa ramah kan. Depa dengan gembiranya bila apa yang depa nak, depa boleh ambil je tanpa bayaran. Oh, iya ke? Free ke mana? Free! Tapi kena baca ABC dulu. A, B, C, D, E, F, G, H. Okey dah boleh dah. Nak berapa? Satu. Nak satu ke dua? Abang YouTuber apa? Nak satu ke dua? Satu. Ada bang. Cakap lah nama apa? Nama saya Doriman. Ha? Doriman. Oi! Abang tu pula yang kejut. Awak memang tak ada perasaan Ha? Awak memang tak ada perasaan? Ada. Ada, nak awak satu. Satu bang. Nak satu? Tak payah. Abang bagi free. Free, ya. So sambil-sambil adik-adik tu ambil makanan dan ambil mainan, kita pergi lagi temu ramah and kita borak sama-sama. Dalam mak saya pernah naik kapal terbang 3 kali. Ui, hebat lah mak awak. Masa dulu je ambil duit shilling kat China. Ui. Kali ni pergi kat Indon. Lagi satu pergi kat Indon. Awak mesti kuat bercakap lah dalam kelas. Darjah berapa? Darjah 2. Darjah 2. Rambut sikat tepi elok lah. Siapa yang tolong sikat? Siapa tolong sikat rambut? Ayah. Ayah, okey. Oh, lama lah jawab dia. Wah, aku dulu macam tu lah, kecil je geng. Cakap apa? Saya ni TikTokers. TikTokers? Nama saya Iman daripada 81142. Ui, 842 ni. Waduh, takut lah saya. Awak TikTokers lah. Awak famous lagi lah ni. Oh, tak famous. Tadi kata TikTokers. Yalah TikTokers. Tapi saya macam saya buat macam ada hari saya buat. Oh, okey. Baik. Saya doakan awak berjaya jadi TikTokers. Okey? So, benda tu dapatlah momen sebab biasalah saya dah tinggal sekolah ni. Maksudnya saya dah tak pergi ke sekolah kan. Dah lama and kita dapatlah rasa situation ataupun orang rasa macam vibe sekolah tu. Dah ambil mainan? Ambil mainan? Nama abang apa? Oh, kasut tak nampak. Okey. Ya, mainan. Nama saya. Cuba teka. Nama abang dalam tu. Nazrul. Macam mana tengok ni? Oh ya, alamak mana ada. Tekan sama. So guys, jom kita tengok lagi apa yang ada guys. Saya pun nak main juga mainan. Best lah mainan budak-budak ni. Ya. Nama boleh? Boleh. Awak bawa phone ke pergi sekolah? Nak bam lah. Oh, ambil dua-dua. Wasam ni budak dia. Nah, ambil sekali kotak. Weh, bawa phone pergi sekolah. Oh, phone ayah. Makcik pun pergi sekolah juga ke? Oh, bukan. Aduh, ingat pergi sekolah ke? Aduh. Lah, ingat kau anak makcik nak ambil gambar? Oh. Saja. Dulu saya tak dapat macam ni. Jadi saya nak buat kat budak-budak ni. Dulu saya nak beli mainan pun susah. Yalah, akak dah ambil mainan belum? Mainan apa? Tu ambil lah ni kat anak-anak ni. Dia ambil mainan. Sama. Jo, boleh. Sama. Balik rumah saya solat maghrib. Solat maghrib, okey. Nanti saya doakan abang, semoga abang banyak rezeki. Amin. Tapi solat Zuhur dulu tau. Takkan solat maghrib je. Yalah, nanti kan nak solat Zuhur. Nanti saya tengok kalau kalau masjid tu tutup macam mana? Macam tutup mana apa ni? Sebab
Semalam hari tu. Awak tidur ke? Bukan. Hari tu kan. Apa tu? Ambil bagi tahu makcik ke? Saya Ya. Okey, terima kasih, Dik. Bang. Ya. Nak sorot tangan? Tu pergi je ambil. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Terima kasih bang. Salam. Salam tangan kanan. Salam tangan kanan. Salam tangan kiri jadi ni. Weh, banyaknya. Awak dah ambil belum? Awak ini awak ambil kedai lain. Gigi ambil kedai lain. Boleh. Pergi ambil kedai di sana. Yang mana nak aiskrim, pergi ambil kat sana aiskrim. Aiskrim dah habis dah, geng. Laju depan ni. Abang, mana kata mana Alif Irfan? Saya tak kenal Alifan. Sudah. Pergi ambil dulu, nanti habis mainan. Ambil bagi tahu pakcik dulu tau. Ambil bagi tahu pakcik dulu. So guys, aku dulu kalau dapat macam ni pun aku dah suka dah. Aku dah suka sangat-sangat dah weh. Sebab dulu paling kuat pun aku akan main kat tepuk je, geng. Jom kita tengok budak-budak ni ambil, guys. Dan yang paling penting, saya dengan budak-budak tu sama tinggi. Bila cameraman jauh sikit, confirm cameraman. Mana Nazrul? Sebab apa? Sebab saya ni dah sama besar dengan mereka ni. Apa tak? Bila saya duduk kat sini, saya dengan budak-budak ni sama tinggi. Dah macam tak nampak dah. Mana saya tak tahu Nazrul? Bang, nak tu. Oh, jangan sampai pukul lah. Weh, laku keras hari ni weh. Esok datang lagi abang datang. Esok insya-Allah. Esok hari Jumaat. Oh, sekolah lah noh. Mak, pening mak. Pening abang tu, pening pakcik tu, nampak tu dah pening tu. Suka depa weh. Suka. Ni mesti dia jenis depa ni akan bagi tahu kawan-kawan dia suka main ambil. Weh, ada benda free. Ini sekolah darjah berapa Darjah 1, darjah 2, darjah 3 ni Sini ada sekolah petang ke? Oh, ini semua ni darjah 1, darjah 2, darjah 3. Darjah 4, darjah 5, darjah 6. Sumpah jam 4 besar ni. Ya. Tak apa. Kita sama. Saya pun besar ni je. Allah, adik. Sorry. Nama YouTube Nazrul Fried. Boleh. Jom. Okay guys, dekat sini tengah kelang kabut. Jadi saya tak nak kacau. Saya nak pergi kacau belah sana pula. So jom, let's go. Sebab apa? Sebab aiskrim tadi dah habis. Kita kacau belah sini pula. So kedai yang pertama, aiskrim pop tu memang habis awal. Memang dah siap bungkus dah. So Nazrul pun terus pergi tengok kedai yang kedua. Dan kedai yang ketiga, mainan tak payah cakap lah. Daripada banyak dekat belakang makcik tu, terus kosong kan. Okay, macam mana? Wih, kosong! Allahu Akbar! Kosong semua weh. Mainan tadi habis. Settle semua benda. Ya Allah. Ini macam mana ni Aduh. Tarik Nampak kita buka. Dulu tak dapat dia nak main sini ni. Nampak rumah tinggi. Rumah tinggi mana? Biru. Oh. Rumah lagi. Oh iya ke? Boleh. Saya tak famous lah. TikTok dia famous. Apa nama dia? 48152. Itu nombor telefon abang tu bang. 81142. Lain nama ni. Lain dah tadi dah nombor lain. Flashback. 81142. So guys, kedai dah kosong. Hampir kosong. Mainan tinggal satu kat saya hari ni ya. Tak apa guys, kita nak terus pergi tengok lagi kat sana sebab sana ramai ni. Jom. Ni apa benda ni? Ni mainan ke apa? Oh, apa dia? Kuitiau. Letiau. Ui, hebat duduk sekolah zaman sekarang dah. Dulu saya makan ni je, geng. Makan ni je ni Lollipop. Ini semua baru-baru lagi ni. Yo. Lagi-lagi ni, seaweed. Wih, hebat So jom guys, kita tengok kedai sana pula. Okey bang, abang kira bang. Abang kira abangnya pening kepala pula. Okey, sampel. Reh.
Okay, so telefon ni ambil makanan lah, ambil hadiah lah. So Nazrul pun pergilah. Kita pergi borak-borak dengan budak-budak ataupun adik-adik yang ada kat situ kan. Tanyalah ada girlfriend tak girlfriend. Siap ada yang bagi kata-kata sweet untuk girlfriend mereka guys. Kecil-kecil pun dah ada girlfriend. Abang tengok saya. Ada kekasih saya kat dalam. Nama apa kekasih? Ni kekasih awak tengah tengok ni. Cuba awak bagi ayat-ayat sweet. Afifah. Afifah, bagilah sweet-sweet sikit. Kekasih awak tengok ni, ayat cinta. Semoga saya punya awet tu hidup bahagia. Aduh, hebat tu budak-budak sekolah zaman sekarang. Dah ada awet belum ni? Dah ada awet belum? Dah ada awet? Ada dah. Nama apa nama? Belajar dulu. Alamak. Bagi tahu lah nama. Bagi tahu awet. Kalisha. Weh. Bagi pikat line dulu kat awet. Pikat line. Tak tahulah. Bagi ayat sweet dulu. I love you. Siap je dah. Awak ni dah gelar-gelar ni ada tak? Ada. Baik. So guys, jom kita tengok aiskrim. Aiskrim dah habis Ngam. Selalu habis pukul berapa? Selalu kalau tak sekolah tak balik, saya balik. Oh ya. So ni habis awal ni. Okey. Alhamdulillah. Mantap. Akak hari-hari buka kat sini ke? Hari-hari je. Hari-hari. Oh. Anak akak sekolah sini? Tak. Oh tak. Oh tahun depan. Tak ada anak sini, belum lagi masuk. Okey, faham. Lagi akak dah nak balik ke? Belum lagi kan? Dah balik. Okey, bagi tahu. Berapa ringgit? RM61. 61 je. 70. Tak apa. Mungkin ada orang ambil dua kalau kita tak pasal saya bagi boleh. Okey. Dah kira tadi 61. Tak apa, itu rezeki. Okey. Sama. Baik. Nanti jangan lupa tengok video saya tau. AI Nazrul. Buka YouTube. Weh, ayat. Belum. Dia dapat isteri yang soleh. Amin insya-Allah. Ayat tertinggal Lana. Oh, sorry. Ayat tertinggal pula. So guys, kita tengok kat sini. So sini ni dah kosong. Dia dah kosong. Sini pula tinggal sikit-sikit. Mainan tak payah cakap lah mainan. Mainan tak payah cakap. Bang. Ya. Duduk mana? Bang duduk mana? Saya duduk sini lah. Yelah, dekat mana? Dia di sini je. Ya saya. Sama. Bye. Rumah saya dekat mana? Tu rumah saya. Tu depan tu je? Oh, juga. Sana tu lagi. Tu ada orang tepat. Ada orang tepat ah. Nanti kita pergi lah. RM50. RM50. Nah, saya bagi awak. 15. Awak main. Okey, mantap. So kedai pertama dah habis and then kedai yang ketiga tu hampir habis. So depa ni betul-betul berebut, betul-betul kaut habis lah orang kata. Tinggal bekas je kat abang tu. So Nazrul pun cakap, habiskan sini dulu lepas tu pergi ke kedai yang kedua. Kosong bro. Alhamdulillah. Adik tahu tak macam Adik tahu? Tak tahu. Kita satukan. Tak pernah kosong ni. Hari ni main kosong. Ya, tak pernah Oi. Kali ni kita bagi kosong. Jangan risau. Kosong. Adik mana ni? Awak cakap adik siapa? Saya dah. Oh, adik. Maksudnya adik dalam ni lah. Video ni lah. Dia sebenarnya tadi saya tak sempat nak ambil montaj apa semua. Tahu kenapa? Sebab semua budak-budak ni main serbu tu. So saya tak sempat guys. Nak ambil daripada ada banyak-banyak makanan, ada banyak mainan, tiba-tiba jadi kosong. So saya tak sempat guys. Saya nak spot check. Wey! Ni buat balik makan seminggu ni. Tak. Nak baik kalau ada rezeki nak. Ni lah hari Jumaat saya nak sedekah sikit. Oh my god! Wow! Esok bagi. Budak ni borok. Dia macam orang tua. Ada rezeki esok Jumaat saya nak sedekah sikit. Bagi. Kalau boleh saya sedekah dalam TikTok je. Free. Sedekah dalam TikTok je mana? TikTok saya. Okey. Kuat promote TikTok ni. Guys, siapa-siapa nak ambil paid review boleh ambil guys. Dah masuk. Tengok hari Jumaat. Nantilah.
Hari minggu depan nanti, kalau ada rezeki saya bagi Nanti rezeki jangan sampai tunggu nanti bagi je. Okey? Dah. Buat tu susah. Nak buat susah, senang je. Yalah, Ni nanti baik kat kawan-kawan dah kira rezeki. Baik kat adik-beradik dah kira rezeki. Okey, bagi tau. Okey, bagus. nanti saya kalau saya jumpa kawan-kawan saya bagi je. Macam itulah. So guys, ini dah betul-betul kosong guys. Dah kosong dah ni. Ini dah betul-betul kosong guys. Allah. Okey bang. Apakah ini? Ya Allah. Wih, kosong tu weh. Kosong tu weh. Wih, senang. Tak payah nak bawa balik dah. Cuma susah sikit abang nak kena pergi restock balik ni. Nak pergi restock. Nak lagi sampel. Abang kemas semua tu weh. Alamak. Mana kereta abang? Okey, bubuh dulu dalam kereta boleh? Sampel. Cantik guys. Bungkus habis. So guys, kita minta abang ni bungkus terus buh dalam kereta. Suruh dia balik. Kalau tak nanti sekali dengan meja-meja budak-budak dia angkat nanti. Lagi pening. Lagi pening je guys. Abang ni kemas dulu. Baguslah anak-anak abang tolong. Bagus. Kah hari ni je sebab ada video? So, kedai yang ketiga tu pun dah settle kemas barang and then dah bawa masuk dalam kereta. So, now kita pergi pula kedai yang kedua dan situ pun tahu-tahu semua kosong. So, saya tak sempat nak ambil footage yang betul-betul banyak guys. Betul-betul banyak lagi makanan. Tahu-tahu semua dah kosong. Duk kalut kat sini, tahu-tahu sini dah kemas dah kosong lah. Ya, betul. Tak ada apa dah. Balik dalam hutan. Ya ke? Aduh. Mana Kak Aira? Tak datang. Kak Aira, alamak awak jangan tanya Aira. Sudah dah lah. Sudah dah lah tanya Kak Aira. Saya nak lah mainan ni. Main buat konten. Saya nak buat konten. Ya, mainan. Mainan apa lagi dah ni apa ni? Tu apa tu? Tiup. Oh, tiup. Kat tepuk tak nak jual? Kat tepuk. Tak tepuk. Tak ada jual. Oh, tak ada. Tak boleh main dah ni. Tak tahu dah tak beli lagi. Oh, iya ke? Tapi kita try dulu. Faham. Okay, saya nak 5 tau ni. Bye-bye. Bye. Belajar elok tau. Belajar elok. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. And saya pun terus pergi dan buat pembayaran dekat setiap kedai. So, terima kasih bang. Saya nak membayar berapa tu bang? Dalam 340. 340. Agak sikit juga tu. Agak sikit. Okay, saya kira lebih kurang. Kalau ada lebih, saya akan serkah. Okey, baik. Okey, alright. Besok hari Jumaat kan? Okey dah bang. 350 saya bagi okey bang. Terima kasih banyak-banyak. RM10 tu buat isi minyak kereta. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Bak nak pergi beli stok ni. Boleh. Baik bang. Kena beli dah kosong. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum bang terima kasih. Alright. Sama. Ya Allah, terima kasih. Anak apa orang ni? Abang Lam. Abang Lam. Bagus, tolong ayah meniaga. Bagus. So guys, sekarang ni kita nak pergi settle bahagian sebelah pula. Jom, let's go. So, berapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka budak pun tak mau balik. Ada QR. Okey, ngam. So guys, Nazul pun dah settle semua, dah settle buat pembayaran and kita pun terus pergi dekat peniaga-peniaga tu sendiri, tanya, temu ramah apa semua. Mas, sini abang. Sini abang. Abang nama apa bang? Jeb. Jeb. Wih. Ini mesti yang gaduh-gaduh dengan Syuib Ni Jeb terabur. Oh, Jeb terabur. Oh, okey. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ni tayar pancit macam mana nak beli? Tak apa. Rumah mana? Lepas tu? Kereta ni memang parking sini tak. Oh iya ke? So sini tempat tak barang? Faham. Saya Beli tak barang. ingatkan abang gerak lepas tu esok datang balik buka tak lah. Oh faham. So hari ni saya tolong abang pun semua kan. Alhamdulillah bang. terima kasih juga tau. Sudi melayan budak-budak ni. Tapi kepala pening sikit lah. Ya biasalah. Sebab apa? Sebab saya dulu nak macam tu susah. Jadi saya nak bagi budak-budak ni suka. Saya ada rezeki lebih, saya tolong semua lah. Terima kasih layan budak-budak tau. Terima kasih. Walaupun memening-memening. Macam mana Acik boleh hadap budak-budak hari-hari? Macam ni lah. Ya. Dah kita dah berniaga, kena hati-hati lah budak-budak. Kadang dia tak ada duit, kadang saya bagi duit juga. Ada. Alhamdulillah. Ada saya. Kadang-kadang budak curi, tak apalah. Curi saya lah. Faham kan? Faham. Apa saya nak ekor budak suka-suka datang beli tempat saya. Oh ya ke? Ya. Faham. Macam mana? Terangan dia yang kedua bagi. Ada. Ada nak apa? Ada nak apa dek? Sudah. Beli lagi. Nak beli lagi? Belilah ada. Ada duit ke? Ada duit tak? Nak beli apa? Ambil dek. Ni nak ni ke? Ambil je. Nah. Okey. So dah settle semua, Nazrul pergi bersalaman and then minta maaf if Nazrul ada salah ke apa kan. Saya pun minta maaf kalau ada kurang dari saya ke kan. Macam memeningkan kepala makcik ke apa, saya minta maaf lah. Sebab mereka ni main serbu. Macam saya cakap lah, dulu saya tak dapat semua benda ni. Saya nak kena beli, saya kena simpan duit dulu. So saya ada rezeki lebih, so saya bagi budak-budak ni happy. Sama. Terima kasih banyak-banyak. Murah rezeki, umur panjang. InsyaAllah. Itulah. InsyaAllah. Ni tu gerak balik ni. Okey, nak gerak balik. Okey, alright. So guys, akak ni akan kemas-kemas apa semua. So kita akan kosong terus mat sekolah. Oh ya ke? Orang balik. Faham. So Nazrul pun terus gerak balik. So saya minta diri dulu. Ada rezeki kita jumpa lagi tau. Terima kasih belanja ayak apa semua. Terima kasih. Bye. Belajar elok-elok. Bye. Assalamualaikum. Ya saya. Tolong kirimkan kat abang Alifan. Abang Alifan, baik. Boleh. Tak ada masalah. Jom bang. Alright, baik. Ada rezeki kita jumpa lagi bang Baik, insyaAllah. Oh ya ke? Okey, beres. Apa kata? Oh lah, duk cakap luar macam apa? Aduh, kita boleh ke cakap Kelantan? Aduh. Baik bang, terima kasih bang. Assalamualaikum. Alright, so guys, dah clear semua. Jadi kita dah terus nak gerak balik. Alhamdulillah. Next kita akan buat dekat sekolah lain ke ataupun saya pergi balik Kedah, saya pergi dekat sekolah saya yang dulu sebab saya rindu guys, rindu suasana sekolah. So, itu je lah konten Nazrul untuk kali ni. Harap hampa enjoy dengan konten kerja gila kali ni. And insyaAllah lepas ni saya akan buat kerja gila yang lebih gila guys. So, saya mengharapkan hampa semua boleh support saya punya YouTube. Jangan lupa like, comment and share. Dan yang paling penting subscribe guys. Sikit lagi kita nak sampaikan 700k subscriber. Mana tahu tahun ni boleh dapat 1M kan? Benda ni mustahil. So guys, jangan lupa share. Kita jumpa lagi pada next video guys. Bye bye. Assalamualaikum.